Walaupun dah 2025, soalan ni masih lagi ada. Makeup tebal-tebal ni tak semayang ke? Yang tu okey lagi. Ni. Oh, saya tak suka makeup tebal-tebal lah. Sebab nanti susah nak semayang. Setiap hari aku keluar, aku akan bawa satu beg. Dalam beg ni ada apa? Dalam ni akan ada aku punya beg makeup, cleansing balm, makeup wipes, toner pad, pencuci muka, kipas, ada serum spray, pin tudung, perfume. Kalau kita ni perempuan dah makeup, kita akan bajet, oh time ni kita nak tahan wuduk sampai time ni, kita boleh makeup sampai time ni, nanti nak kena solat dan kena remove apa semua. Ada ke lepas dah remove makeup, dia makeup balik? Rajinnya tak mungkin lah, mustahil lah. Kenapa pula mustahil kakak? Kalau dia rajin, apa masalahnya? Aku akan tengok pada situasi. Lepas solat tu, aku nak ke mana? Adakah aku nak pergi jumpa orang ataupun straight away balik rumah? Kalau kita nak pergi jumpa orang, keluarkan beg makeup tadi, you makeup balik. Macam straight away balik rumah, tak payah makeup. You rasa macam, oh tak nak muka togel sangat, then buat light-light punya makeup. So kalau kakak tak rajin, tak boleh nak buat apalah kakak. Macam saya memang rajin kakak. Kalau katanya lepas solat tu nak jumpa orang, aku sanggup makeup balik. Dalam masa 20 minit, aku dah boleh siap full face makeup macam tu. And sekarang pun dah macam-macam jenis remover dah yang banyak jual dekat luar sana. So, dia macam hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Usually, kalau kita yang makeup ni, memang kita akan ambil wuduk dulu. Lepas tu baru kita makeup, masuk waktu, baru kita solat. Doakan je semoga Allah pemudahkan urusan dia dan kita doa juga untuk kita supaya kita ni pun sama-sama istiqamah untuk tak tinggal solat. Okay?